Kadang-kadang kan kita rasa dosa kita terlampau banyak sampai kita malu. Kita malu nak kembali kepada Allah. Kita selalu terfikir, Allah masih nak ampunkan aku ke? Hari ni aku nak ceritakan kat korang satu cerita tentang seorang lelaki. Lelaki ni dia keluar daripada rumah, tujuan dia satu je, nak bunuh Nabi Muhammad SAW. So guys, sebelum aku teruskan, make sure klik subscribe button, share video ni kalau kau rasa video ni sangat bermanfaat kepada korang. Tanpa buang masa, this is cerita dalam diam. Yo, what up guys? Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, yes, seperti yang kita cakap tadi, saya nak bawa satu cerita pada hari ni. So kalau anda rasa cerita ni baik untuk anda, jangan lupa share video ni, tekan subscribe button, share video ni, komen. Kalau anda kata ada apa-apa, sila komen. Saya doakan semua yang menonton video ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Pada siapa yang dalam kesusahan, semoga cepat-cepat keluar daripada kesusahan. Kepada sesiapa yang mempunyai hutang, semoga cepat keluar daripada hutang. Semoga Allah bantu kalian semua. Okay, so berbalik pada cerita tadi, hari ni aku nak ceritakan tentang satu cerita. Seorang lelaki ni, dia keluar rumah pada hari tu, niat dia, tujuan dia nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum hari tu berakhir, sebelum dia sempat bunuh Nabi, dia menjadi salah seorang sahabat yang paling hebat dalam Islam. Nama dia Umar Al-Khattab, dan ini adalah cerita dia pada hari ini. Hari ini bila kita sebut je nama Umar Al-Khattab, kita teringat seorang khalifah yang adil, seorang pemimpin yang tegas, seorang sahabat yang sangat dicintai. Mungkin ramai yang tak tahu, Umar bukan bermula sebagai seorang Muslim. Dia bukan orang Islam pada awalnya. Sebelum memeluk Islam, Umar merupakan antara orang Quraisy yang paling kuat menentang dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagi Umar, Islam sedang memecah belahkan masyarakat Mekah. Dan pada suatu hari, Umar ambil pedang dia. So bila dia ambil pedang dia buat satu keputusan, hari ni aku nak bunuh Nabi Muhammad SAW. So apa yang berlaku selepas tu? Dalam perjalanan dia nak pergi tu, menurut riwayat yang masyhur dalam sirah, seorang lelaki bertanya kepada Umar, "Ke mana hendak kau pergi, Umar?" Bahasa kita lebih kurang macam, "Kau nak pergi mana, Umar?" Umar terus menjawab, "Aku nak bunuh Muhammad SAW." Kemudian lelaki yang tanya tadi, dia berkata, "Sebelum kau nak bunuh Nabi, cuba kau pergi tengok dekat rumah kau dulu. Adik kau sudah memeluk Islam." Umar yang dengar tadi tu, dia terdiam. Kemarahan dia berubah arah. Dalam keadaan marah ni, dia terus pergi ke rumah adik dia. So bila dia sampai je kat luar rumah adik dia, dia terdengar bacaan Al-Quran. Umar masuk dalam rumah tu dalam keadaan yang marah. Tapi selepas tu, emosi dia makin lama makin calm, makin reda. Dia minta dekat adik dia tadi nak tengok apa yang kau baca ni. So Umar pun ambil lah beberapa ayat tadi. So selepas Umar ambil beberapa ayat tadi, dia pun baca beberapa ayat tersebut. Sesuatu berlaku. Hati dia yang tadi keras, yang selama ni keras, mula menjadi lembut. Lelaki yang keluar membawa pedang berjalan menuju Rasulullah bukan untuk membunuh, tetapi untuk memeluk Islam. Bayangkan Allah boleh membuka hati Umar, seorang lelaki yang berniat nak bunuh Nabi tadi ni. Siapa kita nak kata aku dah terlambat, Allah takkan terima ampun aku? Siapa kita nak berkata begini? Kadang-kadang kan yang menghalang kita daripada kembali kepada Allah bukan dosa kita, tapi rasa putus asa kita. Setiap manusia ada masa silam dia, tapi tak semua manusia memilih untuk mengubah masa depan dia. Kisah Umar Al-Khattab mengajar kita, hidayah boleh datang kepada sesiapa je. So selagi nyawa masih ada, pintu taubat tu sentiasa dibuka. Kadang-kadang kita duduk dalam bilik kita, kita rasa macam tak ada orang bantu aku. Kita rasa macam this is the end, tak ada lagi dah. Tapi kita lupa adanya sentiasa dengan kita. Kita je tak pergi minta dekat dia. Aku ada hutang, ya Allah, aku tak tahu macam mana nak bayar. Aku tak tahu macam mana source of income. Aku tak tahu macam mana nak dapat duit nak bayar. Tapi kita tak minta pada Allah. Cuba kita minta pada Allah. So selagi nyawa masih ada, so engkau yang duduk seorang-seorang dalam bilik tu, yang buntu tak tahu nak buat apa, ingat Allah masih ada dengan kau tau.
Allah ada je dengan kau. Jangan malu nak minta dengan Allah. Cerita je dengan Allah. Ya Allah, aku ada masalah, aku ada hutang kena bayar ya Allah. Aku tak tahu macam mana nak bayar. Ceritakan semua pada Allah. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. So guys, once again, kalau korang suka dengan cerita ni, jangan lupa follow aku, jangan lupa subscribe, share video ni. Nama aku Syah. Jumpa lagi pada cerita yang seterusnya.